Pemain kesayangan kita, Trent Alexander-Arnold, produk asli Akademi Liverpool, tiba-tiba sah menyertai Real Madrid secara percuma. Macam mana boleh jadi macam ni? Liverpool tak dapat satu sen pun. Apa cerita ni? Betul ke Trent keluar ikut pintu belakang? Jom kita bincang. Trent Alexander-Arnold bukan calon-calon pemain. Dia adalah simbol Liverpool moden. Dari budak akademi sampai jadi kapten, main lebih 250 perlawanan, 17 gol dan 64 assist. Rekod paling gila untuk seorang bek kanan. Tapi sekarang dia dah setuju dengan Real Madrid dan ramai peminat rasa macam betul ke? Kontrak Trent sebenarnya akan tamat pada Jun 2025. Liverpool memang nak sambung, tapi katanya rundingan tak berjalan lancar. Real Madrid pula cepat-cepat masuk line, offer kontrak 5 tahun dengan gaji lebih kurang 15 juta setahun, dan akhirnya Trent pun bersetuju. Jamie Carragher pun terkejut. Dia kata, aku kecewa gila. Liverpool ni bukan kelab cak ayam. Kita lawan EPL, Champions League setiap tahun. Kenapa nak keluar? Dia pun buat spekulasi, mungkin Trent nak menang Ballon d'Or, mungkin dia nak cabaran baru. Tapi bukan semua setuju dengan Carragher. Darren Bent pula kata, come on lah, zaman sekarang bola sepak dah berubah. Kalau dia nak pergi, biarlah. Kita patut sokong dia. Bila pemain top macam ni keluar secara free transfer, kelab memang akan rasa rugi besar. Sebab biasanya kalau dijual, kita boleh dapat duit besar. Mungkin 200 juta, tapi ni zero, kosong. Sebab tu ramai yang rasa macam Trent lari tanpa tinggalkan apa-apa untuk Liverpool. Kalau tengok sejarah bola sepak, bukan Trent seorang je yang buat macam ni. Banyak pemain bintang dah buat benda yang sama. Contohnya Robert Lewandowski, dulu keluar dari Dortmund ke Bayern secara percuma. Jadi ini bukan benda baru, tapi bila ia berlaku, pemain yang kita sayang mestilah sakit hati kan. Mungkin dia nak keluar dari zon selesa. Liverpool dah jadi rumah dia sejak kecil dan mungkin dia rasa dah sampai masa dia cuba sesuatu yang baru. Real Madrid pula memang terkenal dengan kejayaan di Champions League. Jadi kalau dia nak cuba capai status legenda dunia, mungkin inilah langkah yang dia rasa betul. Okay, real talk. Liverpool sekarang kena cari pengganti. Kita ada Joe Gomez, tapi dia bukan full time bek kanan. Calvin Ramsey masih muda. Nama yang dikaitkan Andrea Cambiaso dari Juventus. Adakah dia cukup power untuk ganti Trent? Itu persoalannya. Dan satu lagi kesan besar, siapa nak ambil free kick? Siapa nak jadi quarterback dari belakang? Trent ni bukan sekadar bek kanan biasa. Dia boleh dikatakan playmaker dari belakang. Daripada zaman Jurgen Klopp, dia dah bina sistem dengan dia sebagai kunci. Kalau dia hilang, siapa nak isi kekosongan tu? Yang kita ada pengganti terbaik sekarang tak lain tak bukan Conor Bradley. Cuma Conor Bradley belum lagi jelas nampak kelebihan dia sebagai seorang playmaker. Tetapi dari segi work rate, defensive ability, tak mustahil dia boleh berikan lebih baik daripada Trent. Penyokong Liverpool terbahagi kepada dua. Ada yang faham keputusan Trent, ada yang marah gila, ada yang cakap tak apa, dia dah bagi segalanya untuk kita. Ada juga yang rasa dikhianati macam Steven Gerrard tinggalkan Liverpool tiba-tiba. Realitinya, benda ni memang perit, tapi sebagai peminat Liverpool, kita kena terus sokong kelab kita walau siapa pun yang datang dan pergi. Perpindahan Trent Alexander-Arnold ke Real Madrid ni memang akan jadi salah satu cerita paling kontroversi dalam sejarah Liverpool. Pergi ikut pintu belakang atau sekadar seorang pemain yang ambil peluang, itu bergantung pada perspektif masing-masing. Namun, berita terbaru yang baru saja keluar katanya Liverpool masih lagi mencuba untuk menawarkan kontrak baru kepada Trent. Sekiranya dia masih lagi berminat, tak mustahil dia akan terus bersama dengan Liverpool. Namun dari segi body language yang ditunjukkan, keterujaan yang ditunjukkan sepanjang perlawanan, sepanjang permainan musim ni, jelas nampak yang Trent sudah tiada lagi hati untuk Liverpool. Tapi satu benda yang pasti, Liverpool akan terus bangkit. Pemain datang dan pergi, tapi Liverpool akan tetap ada. So, macam mana perasaan korang tentang perpindahan ni? Setuju atau rasa sakit hati? Drop komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe untuk lebih banyak update dari Liverpool Fan Asian. You will never
walk alone.